Spot the difference. Okay, hari ni saya nak cadangkan buku aktiviti. So kalau tengok dekat sini, spot the difference ni, kalau dekat gambar dia memberi gambaran yang kita nak cadangkan ataupun biar kanak-kanak yang buat kan. Tapi actually orang dewasa pun boleh. Saya pun ada buat juga beberapa latihan kat dalam ni untuk tengok saya ni dekat level mana. Kalau kita baca kat belakang ni, buku ni dia cakap dia cadangkan untuk aktiviti spot the difference, maknanya kenal pasti perbezaan. Jadi obviously dia akan bagi dua gambar yang sama dengan ada sedikit perbezaan yang kita perlu highlight lah. So macam contoh macam ni kan, kan ada dua gambar yang sama tu, page kanan dengan page kiri ni, dan kita cari perbezaan. Fungsi kedua dalam buku ni yang dicadangkan adalah kita boleh guna untuk mewarna. So kalau kat dalam ni kan dia tadi warna dia dia bukan hitam putih, biru putih. Jadi kita boleh biar kanak-kanak lepas je dah cari, bolehlah warna. Ataupun diorang nak warna dulu pun boleh. So dalam proses mewarna pun diorang boleh juga jumpa perbezaan-perbezaan yang ada dekat dalam muka surat yang ada lah. Saya nak tunjukkan apa yang ada kat dalam buku ni, tapi tak adalah semua. So menariknya buku ni dia ada tahapan yang berbeza. Okay, dekat depan ni nampak tak? Dia punya instruction ni, dia cakap cari 5 perbezaan dekat dalam di antara dua gambar ni. Okay, 5 perbezaan ni dia kalau kita nampak cari 5 je. Okay, dan gambar dia besar. Mak kucing ni besar, matahari besar, awan, semua gambar dia ni besar. Maknanya tak banyak details lah. Ada 5 perbezaan yang perlu diselesaikan. Okay, lepas tu sama juga, next dia akan ada 10 perbezaan. Okay, nampak tak? Gambar dia masih lagi besar. 10 perbezaan untuk gambar yang macam ni. Okay, next level dia ada 15 perbezaan dalam gambar. So kalau kita tengok gambar ni, ia masih lagi senang. Sebab dia punya macam contoh ada kuda, ada ponytail, ada rama-rama, lebah. So gambar dia ni masih consider senang. Okay, next level ni dia lebih susah. Jadi tengok contoh untuk yang lebih susah tu saya kata macam mana. Okay, macam ni. Okay, ni next. Cari masih dia kata 5 kan. Tapi 5 ni dia mula letak kat belakang. Sebab apa? Sebab tahap dia sebenarnya lebih susah daripada gambar yang pertama tadi. Tengok ni gambar ni kan dia ada banyak garisan-garisan. Dan kalau kita nak guide pun macam ada banyak rumput. So dia lebih susah lah untuk yang dari yang first tadi. Macam gambar yang macam ni kan. Ni kira senang ni. Sebab ada satu kapal terbang besar, ada satu helikopter besar. Okay, so gambar yang tadi walaupun 5 dah makin susah. So next level 10, cari 10 perbezaan, cari 15 perbezaan dengan gambar yang lebih kompleks. Contoh lagi gambar yang kompleks, yang menurut saya kompleks lah. Nampak macam ni. Gambar yang macam ni sebenarnya lagi susah. So kalau untuk kanak-kanak yang baru je memulakan perjalanan mengenal abjad, diorang boleh mula dari yang level yang pertama tadi yang saya tunjuk. Sebab kiranya ada 6 tahapan lah. Orang dewasa boleh guide macam mana nak guna buku tu. Dan kalau diorang dah semakin advance, kita boleh biarkan diorang pilih lah cabaran mana yang diorang nak buat. Tapi kalau boleh janganlah bagi yang cari 15 tu terus. Memang overwhelming. So depends pada level kanak-kanak tu kat mana. Adakah dia punya persepsi visual dia dah sesuai dekat level tu atau tak. Okay, 3 sebab kenapa saya cadangkan buku ni. Pertama, sebab tahapan tadilah. Sebab dia ada 6 jenis tahapan. So senanglah kita nak gunakan untuk diorang dalam bentuk game. Kita nak latih kemahiran yang visual tu, kita boleh gunakan buku ni. Saya pernah guide kanak-kanak yang usia dia dalam 6 tahun. So macam contoh kan, dia dah cari dalam 3 macam tu, tapi masih tak jumpa lagi.
So apa yang kita boleh lakukan, kita jangan bagi jawapan tau. Macam contoh macam ni kan, kita mungkin boleh guna tangan kita kan. Kita macam macam mana kalau dekat sini ada tak perbezaan dia? Air ni ada. Macam mana pula dengan hidung dia? Ada hidung tak? Ada. Dia memang perlahan lah proses tu. Tapi kita jangan bagi jawapan kalau boleh, untuk bagi dia rasa menang tu. Maknanya dia boleh buat kan. Okay, so macam kalau kata butang baju ni, macam mana dengan butang baju pula? So kita janganlah terus tunjuk jawapan, tapi kita tunjuk macam kat bawah ni ada. Macam sangat lambat. Sebab nanti dia akan tiba-tiba, oh yelah yang ini tak ada. So macam kita dah jumpa. Ataupun nama kanak-kanak tu awak dah jumpa. So nanti dia akan bulatkan. So ini salah satu cara untuk diorang boleh improve kan. Okay, nombor 2, kenapa saya cadangkan buku ni? Sebab macam yang buku ni cadangkan, diorang boleh guna ni untuk mewarna juga. Jadi kacing, jimatlah sikit. Tak payahlah beli buku mewarna. Diorang boleh guna buku ni je untuk mewarna. Dah ada banyak gambar. Yang ketiga, kenapa saya cadangkan buku ni? Dia ada jawapan. Okay, yelah, tak tahulah siapa yang memerlukan, tapi sekurang-kurangnya ada jawapan. So kita boleh refer bila kita rasa perlu untuk refer lah. Sampai sini je saya beli dekat Book Access buku ni. Saya dah macam boleh jadi duta Book Access. Dan selamat mencuba. Jadi kalau anda berminat, boleh dapatkan buku ni dekat Book Access yang berhampiran. Bye.